Dia ada 3 elemen yang korang kena mahir. Yang pertama, sentiment analysis. Macam mana kita nak tengok berita yang ada dekat luar sana, data ekonomi yang ada dekat luar sana, yang mana akan menjadi booster kepada pergerakan harga, naik maupun turun. Ingat, sentiment, news dan juga data ekonomi. Yang kedua, fundamental analysis. Bagaimana kita nak tengok, nak faham sesuatu kripto tu. Apa teknologi yang dia buat? Kita nak tengok potensi kripto tersebut. Ingat, fundamental, potensi. Yang ketiga, technical analysis. Ini yang ramai orang terlalu fokuskan. Macam mana kita nak tengok cara masuk dan juga cara keluar. Sebab nak masuk pasaran, nak keluar pasaran bukan rasa-rasa. Bukan kita tengok orang, tiru orang. Tak. Kita masuk dan keluar pasaran sebab ada signal. Ingat, technical analysis, when to buy, when to sell. Sebagai contoh, kita tahu dah potensi coin tu. Dah belajar dah fundamental, dah tahu dah. Lepas tu kita tengok, ada tak news yang ada kat luar sana untuk menjadi booster pergerakan harga. Oh, kita tengok teknikal, ada signal tak untuk masuk. Barulah boleh buat duit. Tak adalah asyik rugi je dalam pasaran.